Mana kata nak makan lobster tu, hok yang udang besar tu, hok seekor 200-300 kan. Ke hok harga beribu udang laut merah-merah. Tak payah. Kau makan udang galah ni je. Udang galah, udang sungai ni, isi ni sama macam lobster. Rasa dia. Tengok ni kau beli ni ngai boleh 3 ekor dalam ni. Kau bela dulu kalau rasa nak makan, nak masak Maggi ke. Saut je lah seekor 2. Tengok. Dia punya penyepit tu gila lah. Besar hingga penyepit sebelah dia. Puas hati lah. Tapi aku ada benda beritahu lah. Orang yang biasa makan tu, dia suka besar-besar gini lah. Yang bapak-bapak besar ni. Sebenarnya bagi kami, kalau besar-besar gini, dia tak sedap mana isi. Dia sedap hok yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang hok ni. Ni yang sedang-sedang. Yang ujung tu sedap lah. Dia kalau besar-besar ni, dia macam ke isi tua. Isi tua ni macam liat sikit. Kalau hok sedang-sedang tu sedap udang galah. Kalau besar-besar ni isi tua sikit, kurang sikit. Tak tahulah kalau bagi penggemar hok makan kan. Tapi bagi kami ni macam dok berapa minat mana besar ni. Dulu je excited suka makan. Dan ni dok apa nak makan mana dah hok besar ni. Sebab isi tua. Isi bapak tua.